Dah 100 tahun lebih lah. Kondisi. Ah. Dia punya serak halus. Mana dia durian ni memang lembut. Dia tak macam Sabah Sarawak, yang Sabah Sarawak ni kita pegang dia tak akan hancur. Sebab dia macam berselaput, keras. Yang ni tengok lembut. Kita tarik. Kita makan pun boleh. Wangi. Boleh rasa bunga asli. Mana rasa bunga. Memang padu lah. Siapa nak rasa, datang sini ke rumah Tok Megat.